Kenapa Anwar Ibrahim dilema? Sebab dia tahu kalau Rafizi keluar sekarang, he is in trouble. Dengan berani Rafizi sebut, saya telah menamakan Ramanan lah orang yang menerima 9.5 juta daripada Victor Chin. Dan Ramanan telah membayar 9.5 juta tersebut. Therefore, Victor Chin tak ada dagang. Hai, Anwar Ibrahim dilema. Dilema apa bendanya? Rafizi ni ada dalam parti ke tak ada dalam parti ke tu dah sama macam Walaun dah. Kan? Malah bagi aku lagi teruk macam Walaun dia ni. Betul. Kau tak percaya, kau tanyalah semua. Penyokong-penyokong perpaduan, baik jadi yang ahli maupun rakyat biasa yang menyokong perpaduan. Kau tak percaya, pergi buat survey. Kan? Lepas tu dia bercakap pula pasal Victor Chin. Bro, Victor Chin ni bukan cerita pasal bagi pinjaman duit tau. Yang boleh kalau bayar selesai. Tak boleh, bro. Kalau bos kau tu dah menamakan, bercakap yang tu bermakna dia yakin dan dia ada bukti. Sudah tunggu apa? Serahlah bukti tu. Pergi buat report dan serah bukti tu. Mudah polis nak buat siasatan. Mudah polis nak buat keputusan sama ada nak dakwa atau tidak. Kan? Kau ingat apa? 9.5 juta ni aku pinjam ke kau. Kalau kau tak bayar, aku report. Kalau kau bayar, kita settle. Ini jenayah rasuah, bro. Jenayah rasuah. Kalau walaupun dibayar balik, tetap salah. Perlu diadili. Sebab tu, aku sarankan, kalau bos kau ada bukti, seperti yang dia dikatakan, seperti dia wawarkan seolah dia ada bukti, kan? Serahkanlah supaya siasatan ini boleh dibuat dan pendakwaan boleh dibuat. Kan? Ini kes rasuah, bukan pinjaman yang boleh settle tepi. Faham tak? Aduh, aku cakap benda lah kau orang ni. Kan? Kalau tak ada, jangan cakap ada. Kalau tak ada kepastian ataupun kesahihan perkara itu, janganlah diwar-warkan. Sekarang kau nak suruh orang buat tindakan atas cakap kau. Aku dah cakap dah. Dia lah yang mengaku bagi 95 juta. 9.5 juta. Macam mana orang nak bertindakan kalau macam tu? Kalau setakat cakap macam tu je, macam mana? Macam mana nak dakwa? Apalah. Hey.